Kerbau, lambang kekuatan kampung dan sahabat petani sejak zaman berzaman. Tapi di sebalik tubuhnya yang besar dan tenang, banyak rahsia menarik tentang haiwan ini. Fakta pertama, kerbau mempunyai tenaga luar biasa, mampu menarik bajak dan beban berat berjam-jam dalam sawah. Tapi jangan sangka mereka bodoh. Kajian menunjukkan bahawa kerbau boleh dilatih, mengingati arahan dan mengenali suara tuannya dengan baik. Fakta kedua, kulit kerbau sangat sensitif terhadap haba dan serangga. Sebab itulah mereka suka berendam dalam lumpur. Lumpur bertindak sebagai pelindung matahari dan penghalau semula jadi bagi nyamuk dan lalat. Fakta ketiga, tanduk kerbau bukan hanya untuk berlawan, tetapi juga untuk menunjukkan status sosial. Dalam kumpulan, kerbau yang lebih dominan biasanya mempunyai tanduk lebih besar dan melengkung unik. Fakta keempat, kerbau adalah haiwan sosial. Mereka suka hidup berkumpulan dan saling menjaga antara satu sama lain. Malah, mereka boleh menunjukkan emosi seperti kesedihan jika kehilangan rakan kawanan. Dan fakta kelima, susu kerbau mengandungi lebih banyak lemak dan protein berbanding susu lembu. Itulah sebabnya ia digunakan untuk menghasilkan keju-keju mewah seperti mozzarella asli dari Itali. Kerbau bukan sekadar haiwan sawah, mereka ialah tenaga, kebijaksanaan dan sejarah yang hidup dalam budaya pertanian kita.